Alright, perkara yang aku biasa buat sebelum aku nak pack dalam bag ataupun cycling bag, iaitu aku akan ambil gambar benda-benda yang penting. Inilah. Okay, InsyaAllah semua dah ada. So akan slow-slow akan buka dan aku letak dalam ni. Nanti kita akan ambil gambar lah. Okay, baik. Assalamualaikum. Ini keadaan. Aku dah letakkan aku punya reset. So ni aku punya frame. Tapi aku letak extra protection lah, sepan-sepanan yang daripada basikal tu aku ambil, aku letak tu bawah tu, aku letak bubble wrap. Ni sepan dia gigi. Okey tu, okey. Inilah dah siap. So malam karang aku akan letak kasut semua. Kasut, helmet dan sewaktunya lah. Okey, jadi dia paling penting barang-barang ni aku letak. Oh, handlebar. Handlebar aku letak, dah buka sini. Tapi stem aku tak buka. Okey, stem tak usik. Sekarang buka handlebar je lah. So InsyaAllah biasanya aku akan travel macam ni aku packing. Setakat ni Alhamdulillah. Okay, aku dah pernah naik Mars, Air Asia. Duduk okey, Alhamdulillah. Okay, dah siap pack. Kasut road bike, kasut running, helmet, baju, reset. Alright, siap-siap sedia. Okay, then hand carry lah. Okay, tak tahulah, aku dah lama tak bawa beg ni, dekat 2 tahun juga lah. Tak tahu berapa kilo. Biasanya aku akan ambil sport equipment. Kalau ASA sport equipment 25 kilo. Okay lah, untuk basikal. Kalau mas aku akan ambil 20 kot. Aku tak ingat lah. Darwish tolong hantar. Bye. Okay, sure. Betul. So nanti jam 4, boarding start 5.50 ni untuk register lah. Okay, terima kasih Dapat. So, kat sini. Okay. Masuk ke MH Malaysian Activity. Halo, selamat pagi, morning. Baik, apa khabar Miss? Alright, thank you. So, Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa KL Terminal 1. Sila berada pada duduk anda dan pasang kartu kaedah sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan. Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan barangan anda telah diambil. Anda dibenarkan menggunakan peralatan mudah alih dengan perkhidmatan seluler anda sekarang. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines juga ahli One World dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian Hospitality kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sampai ke KLIA 1. Domestik sahaja. Yes.
Cek. So